Memang aku tak sangka, akhirnya Honor Magic 8 Pro kali ni dah keluarkan Professional Imaging Kit. Nampak tak dekat tangan aku ni? Bukan main panjang lagi dia punya teropong, okey? Ataupun nama sebenar dia Teleconverter. Jadi sebenarnya kotak dia datang pun memang agak besar. Jadi jom kita unboxing, aku tunjukkan apa yang teropong ni boleh buat. Yang pertama, engkau kena ada Honor Magic 8 Pro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, setakat ni macam ada 6 barang, tapi tak apa, kita akan buat POV video, tengok satu-satu ada apa. Okey, yang pertama ada satu casing. Okey, ini casing ni. Okey, bila kita boleh picit ni aku tahu dah. Ini boleh letak tukar-tukar ni, dia punya ring mungkin. Okey, dekat bahagian dalam dia macam ni. Okey, lepas tu kita tengok pula barang yang kedua, ada satu ring bulat. Okey, yang ketiga, ini dia punya ring yang untuk pasang dia punya apa, teropong tu. Okey, nak pasang teropong tu dia pakai ring yang ni lah. Okey, sebab dia ada tapak teropong dekat sini. Okey, seterusnya yang paling penting adalah teropong. Okey, teropong yang tujuan untuk menzoom gambar-gambar daripada Honor Magic 8 Pro ni. Okey, oh dia punya teropong ni cantik juga warna hitam dan ada line macam warna merah oren dah. Okey, dan seterusnya yang paling cantik dekat dalam kotak ni, ini aku nak tengok dah. Okey, dia punya camera grip. Okey, camera grip ni apa je nama dia? Okey, dia macam tak tulis. Dekat belakang dia tulis dia punya long press, FM, power, Bluetooth, Telesin IP3 to connect. Mungkin tu brand dia lah kot. Okey, collaboration lah. Okey, dekat bahagian bawah ni ada tapak, ada charging type C. Okey, dekat bahagian atas ni ada untuk komik gambar ke, video ke, adalah macam-macam. Sekejap lagi aku cuba. Okey, dan seterusnya dekat dalam kotak ni. Okey, dalam kotak ni yang paling penting lah, sebab nampak dia macam paling besar dekat sini, tapi harapnya benda yang menarik. Okey, kita tengok. Okey, ada satu tali lanyard ni dekat tangan lah. Okey, dia punya ring bulan ni cantik tebal lepas tu pula macam lagi satu tali tali satu lagi ni macam lagi panjang. Wow, berbunyi-bunyi besi ni. Okey, ini lebih kurang mungkin ikat kat leher lah kot. Okey, ikat kat leher, kat tengkuk. Dekat tengkuk untuk kau galas handphone kau, jadi macam bawa mirrorless, DSLR. Okay. Jadi kalau dekat luar macam ni lah, kau pegang Honor Magic 8 Pro dengan dia punya zoom kit ni. Lepas tu adalah tali lanyard dekat leher kau. Jadi sekarang ni macam mana nak gunakan teropong ni. Okey, kau buka saja bahagian kamera. Okey, lepas tu kat bahagian atas ni ada logo kamera, ada tulis Teleconverter Less Install. Okey, kau install enable Teleconverter. Okey, lepas tu automatic kau akan nampak dah less dah bertukar jadi 200mm, 400mm, 800mm, 1600mm, dan kau boleh tarik lagi, dia boleh pergi sampai 3200, dan yang terakhir adalah 5400. Okey, jadi bagi aku bukan saja dekat gambar, dekat video pun boleh juga. Okey, dekat video daripada 200mm, 400mm, 800mm. Namun macam biasalah, apa pendapat korang? Untuk zoom jauh, baik beli tak Teleconverter ataupun Professional Imaging Kit daripada Honor ni, ataupun